Biskut goreng KA. Jom kita tengok bagaimana buat dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYAN ya. Sedikit sama ada cecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia. Rakan-rakan daripada semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, semua Singapura, semua mak mengharapkan you all sentiasa dirahmati Allah. Tak sihat jangan bertangguh, jangan berengah. Jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. So Alhamdulillah hari ini puasa yang keberapa dan hampir kita nak menuju ke pengakhiran Ramadan. Hari ini dimaklukan hujan. Alhamdulillah syukur sejuk. Bumi tadi masih memandu pun hujan sangat lebat. So, sampai rumah pun ketika mak masak tadi hujan juga. So hari ni mak nak buat ni menu yang berasaskan roti ya. Roti goreng, roti aiskrim, roti aiskrim goreng gunakan roti ya. Ini penangan KA lah, Khairul Amin juga. Tapi untuk makluman di sekitar tahun-tahun dulu tahun-tahun era-era 70-an, 60-an dulu mak pernah dengar dah wujud aiskrim goreng gunakan roti ni. Masa ketika kat Tanjung Ketapang dululah ada mak pernah dengar orang buat aiskrim goreng. Benda ni dah lama wujud pun aiskrim goreng. Okey, kita bahannya mudah saja. Kita gunakan mesti ada sudu, pencipta yang mak baru beli ni. Ataupun nak gunakan cawan pun boleh, tetapi cita ni lagi senang. Ini aiskrimnya. Mak gunakan flavor apa rasa ni. Dia campur-campur. Ada tutti fruit, macam koleksi seja berkuah. Dia ada macam-macam. Mak ambil yang macam pelangi ni. So kita mudah, jom kita tengok bagaimana keseruannya. Mula-mula ni kita kepakkan dalam ni. Sekejap. Tarik tepi dulu. Kita ambil dua keping roti. Dua keping roti ni kita ambil lah aiskrim kita ni, kita keruk kan. Mak penceduk mak tu mana, entah mak cari tak ada. Sebenarnya ada. Kita taruh bulat. Tu jatuhkan atas ni. Tok sikit lagi. Okey, nampak ni? Nampak kan? Kita tangkupkan dia. Sama-sama. Lepas tu kita ambil lah ni. Kita taruh atas ni. Sama rata Tengok dia kena tak? Tolakkan dia ujung sikit. Ni kita terus tekap dia. Tekan dia macam ni. Senang je Kau nak rasa apa pun tak kisah. Tapi seeloknya biar roti yang berwarna putih. Jangan ambil roti yang coklat. Sebab nanti bila digoreng nampak hitam. So kita buka ni. Kita tanggalkan roti ni. Yang bahagian tepi ni kita tak nak. Simple, senang saja. Mudah kalau nampak ni dah macam ni. Kita terus keluarkan dia. Ni. Jadi, so kita akan masukkan ke dalam ni. Dia walaupun pun dia kena, tak boleh on the spot goreng sebab nanti minyak dia masuk, kita frozen kan, kita akan frozen. Next, kita buat lagi seterusnya. Berapa yang dapat ni? Kita buatlah. Yang tepi dia tu kita tak nak. Tahu betul-betul di bahagian tengah. Tengah dia. Kalau kita ambil warna-warni ni, macam pelangi ni, dia nampak cantik lah. Kita tahu di tengah. Nanti bila kita potong dia, nampak dia menarik. Tahu sikit lagi. Nak banyak ke nak sikit. Tapi kalau banyak pun tak boleh sangat, nanti dia pecah. Okey, kita terlangkupkan dia. Lepas tu kita masukkan ni. Kita taruh di bahagian atas. Buat macam tadi juga. So,
sekap dia. Dia walau apa pun kena bekukan dia dulu. Kita frozenkan dia sampai dia keras. Nanti kita goreng. Buang. Ni kita ambil. Nampak? Nah, cantik kan? So kita buat lagi. Berapa keping yang dapat ni? Tengok. Selagi ada lah. Jangan sampai dia bocor ya. Kita tukar-tukar menu lah. Jadi, nanti mak goreng. Bila dah beku nanti mak goreng. Taruh tengah-tengah. Taruh lagi sikit. Dia punya penyeduk tu mana tah yang skop ada. Tak tahu, mak cari tak jumpa. Malas. Pun nak kena pasang GPS. So kita taruh lah. Kita taruh atas. Mak dah masak asam pedas ni hari tapi mak tak tunjuk kat you all. Dah biasa asam pedas kan. Kita buat terus. Lepas tu kita buka. Sebab besi yang tu cleaner tajam, maka roti tu putus lah. Okey. Nampak cantik kan? Kita buat. Ada berapa lagi? Oh. Senang je ni. Tak susah. Aiskrim tak payah buat. Beli je. Apa perasa nak terpulang. Tok lagi sikit lah. Okey. Okey, kita masukkan yang ni. Kita longkupkan. Ni. Sebab dia liat sikit ni sebab kulit las. Kita tarik, buang. Tu dia. Nampak? So kita dapat berapa? Roti pun dah habis. Cukuplah. Kita akan mak tengok macam ni hasilnya. Hasilnya macam ni. Senang, simple. Kita dapat berapa? Tengok ni. Ni. Okay guys, nampak? 1, 2, 3, 4, dapat 6. Dapat 6. So ni kita kena frozen kan. Cuma akan beku kan. Bila dia dah beku baru kita goreng. So, kita tutup lah. Okay. Bila dia dah beku kita goreng. Mak nak bekukan. Jangan ke mana-mana. Okay, mak dah frozen kan. Kita bekukan dulu. Sebab yang ada satu ni tak ada kawan dia. Dia tak cukup. Tahu je lah. Mak dah goreng telur dadar pun. Nampak ni. Mak pun dah goreng ikan sisa madu. Minum.
Asam pedas ada dalam tu. Saya tunjuklah asam pedas je kan. Kita mak dah bekukan, kita tunggulah sampai dia beku baru kita boleh goreng aiskrim tu ya. Okey, tunggu tau. Guys, kita sambung video yang kita buat aiskrim tu kan. Kita sambung video kita buat aiskrim. Kita kan dah frozenkan dia. Ni. Ni aiskrimnya kita akan goreng. Ni kita akan goreng aiskrim ni. Tapi kau pastikan kau goreng tu dengan minyak baru jangan minyak goreng ikan ke, goreng ikan kering ke, tak boleh. Memang tak layak kan jadi lain rasa aiskrim kau. Dia minyak baru. Jom kita goreng. Ini kita dah frozen kan? Jom. Jom kita goreng. Dah panas kali ni. Ni dah panas dah. Panas dah. Kita masukkan. Satu kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengok kena 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Balikkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Biarkan sekejap. Belum. Kau kena pandai, kena bijak. Dia bunyi macam ni baru sedap. Nampak? Okey, dah angkat. Kita masukkan seterusnya. Oi, jatuh. Angkat. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dah terbalikkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jenuh nak kira lah. Pandai-pandai kau lah. Yang penting jangan dia hangus Kita mencuba sesuatu yang lain. Tiru kebaikan. Ni Carol Aming. Okey. Angkat. Kita buat yang seterusnya. Apa benda yang jatuh tu. Ni. Dia dah panas dah elok ni. Dia bunyi tu yang mahal. Tu jadi lah tu. Terbalikkan. Kita potong kita tengok. Mak buat 6 je. 6 keping je ni. Mak buat 6 keping je. Ingat minyak dia minyak baru. Jangan kau gunakan minyak goreng ikan ke goreng belacan. Aja mampus. Kau janganlah guna gata-gata kau nak goreng ikan tu. Ada kunyit tu patut kau nak goreng aiskrim. Memang tak menjadi. Rasa lain. Dia kena frozen kan baru jadi. Sebab dalam dia sejuk. Balikkan. Tapi kalau tengok dulu-dulu dah ada aiskrim ni. Aiskrim goreng ni dah ada, dah wujud dah. Nampak? Sekejap je. Yang penting ni. Okey, masukkan yang seterusnya. Nanti kita potong ya, kita tengok bagaimana. Gigih nak membuatnya sampai selesai lah. Inilah hasil aiskrim gorengnya. Dah siap nampak? Aiskrim goreng. Kita rendahkan lagi bawah. Kita tengok, kita susun. Dapat 6 je. Kita potong lah. Ini dia aiskrim goreng kita. Dapat 6 set. Kita cuba kita potong satu. Kita tengok dia. Ini baru jadi. Bau dia rasa. Nampak? Ada bunyi kruk. Itu jadilah. Nampak? Kita potong lah. Kita ambil bahagian mana. Kita potong yang ni. Nampak? Ni dia. Kita potong lagi satu. Memang jadi guys. Kita taruh sini. Ni dia hasilnya.
Nampak? Nampak kan? Warna pelangi ais krim goreng. Kita makan lah. Dah terus boleh makan. Ni dah ais krim goreng dia. Benda ni tak boleh tunggu lama-lama sebab dia sejuk di dalam. Tapi dia memang cantik. Hasilnya. Ais krim goreng. Nampak? Ais krim goreng. Tu nampak ais krim goreng. Menarik kan? Jom kita makan. Marilah kita makan satu. Sedap. Malam ni mak make up kan. Sedap. Sedap kan? Nikmat. Memang sedap. Sedap. Best. Hasil kejadiannya ais krim goreng cara mak tidur Carol Aming lah. Ni. Okeylah, tak perlu nak berlama-lama. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, dekatkan reputasi Yasin pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Adalah like, share dan komen. Baru nak bergabung, please welcome to my channel. Happy Hari Raya, Happy Ramadan and Happy Hari Raya. Okay, bye. Jumpa anda. Assalamualaikum. Nampak?